Oi. Customer call ni. Customer call. Hari ni 27 hari Jumaat, last day untuk kita orang set up Maluri 2.0. Berapa banyak lagi proses cleaning hari ni? Lagi 10% lah. Dah siap pasang kursi. So kita dah boleh cuci lah, mop, sapu-sapu semua. And then esok dah boleh run macam biasa lah. Confirm? Oh, lag. Cik, semalam memang cakap hari ni siap-siap lah. Kena siap hari ni juga. Apa ni? Ni kitchen. Tempat duduk. So dia tinggal proses untuk cleaning kedai and then kita touch sikit. Kita dah macam mana tak kena sikit kan. So maybe petang ni kita boleh cleaning. InsyaAllah esok kita boleh buka 10 pagi sampai 10 malam. Let's go Maluri 2.0. Esok confirm ke kita buka? Confirm lah. Confirm tak confirm kena buka esok. Dah confirm esok kedai buka. Confirm kan kedai buka esok? InsyaAllah. So tadi dah jumpa solution tak Fi? Dah, alhamdulillah. So kita kena adjust ni, masukkan ke dalam sikit, So kita kena buat manual lah. Kita try lah tengok macam ni. So kita tengah guys dah nak buat measurement sikit. Nak beli barang ada, barang ada, barang yang tak boleh. So kita kena macam susun lah. Barista kita ada jumpa few. Dia dah interview and ada few yang berkualiti yang akan join kita punya team. So kita nak cari yang the best lah untuk kita punya first pilot project. InsyaAllah lepas ni kita akan, kalau setuju kita akan expand kita punya name block coffee. Siap ke? Bos tak pasal turun tangan lah. Kedai baru, barang baru lah. Our team masih tengah betul-betul selumus untuk menyiapkan Nimrod Maluri 2.0. So kat sini kita ada Aziz, tim kreatif masih bekerja. Kita ada Cik Afiq untuk installation dia punya glass sticker. Kita ada tim dari Meta Kayu juga buat installation for station ni. Ni bahan penting Nimrod. So semua tengah bekerja keras, masih standing strong. Kita ada Mr. Mang. Dia tarik. So, kita sekarang ada juga operation team. Kita try kita punya new hair wash. Semalam ni memang ramai macam kenduri. Now kita ada satu lagi cabaran baru, elektrik akan ditutup buat sementara untuk kita buat pemasangan elektrik punya hal lah. So team kita tengah rushing sekarang ni. So apa yang kita akan teruskan sekarang ni? So kita nak pasang semua kelengkapan yang ada dan bagi customer selesa kita. So tomorrow kita ready. Semua dah standby. Relax. Sekarang pukul 10 suku dan kita masih kat sini lagi untuk setting up Nimrod Maluri 2.0. So alhamdulillah kita hampir siap. So plan dia bagi saya kedai ni cycle daripada tanam sampai grow dekat dulu. I think dekat Bali dia projek. Kalau kita buat projek kita buat 3 tahun dia ni shop. Lepas tu nak Mali tutup dari sini. So saya rasa ni adalah cycle baru untuk Nimrod. Alhamdulillah hujan hari ni. Hujan. Hujan. Wah, Assalamualaikum. Wangi tu. Lain lah. Nimrod Coffee. Almost ready. Oi. Kedai semua dah buka. Okay, kita dah ada customer.
So let's go. Kita check it out. Nimrod Maluri 2.0. Pertama kali ke? Let's go. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari. New environment. Selamat tengah hari ni. Tengah hari. Kita dah Hai bro. Halo bro, selamat hari. Welcome to Nimrod Maluri 2.0. Thank you bro. Syai. Ya, hari ni kita dry run untuk kopi, kita try. Kita test try dulu. Setting kita punya, nak calibrate balik kita punya grinder. So panaskan kita punya espresso machine. Kita tengok lah, kita bagi test dekat tim semua. Rasa air resipi baru. So macam mana first experience dekat Nimrod Maluri yang baru ni? Cantik lah. Actually, this the first time dia berkata. Actually, I tak pernah tengok ada corner lock tu. That's the amazing part of this. I feel very nice, very minimalist. Tak sama vibe dengan yang dulu. Shout out my guy. Okay. He's been with me for almost 1.5 years already. Shout out to Nimrod. Very warming lah. Warming lah. Kedai sangat lawa. Vibe cun Cina ya. Datang kedai baru. Sekarang kita dah experience masuk ke Nimrod Coffee. Almost ready. Kitchen. Kalau coffee panggil kitchen juga. Bar. Welcome. Macam mana? Nak tengok kita punya coffee machine? Bukan biasa-biasa. Okay, Alhamdulillah hari ni hari yang baik. Nimrod Maluri pun dah buka macam biasa. Dalam masa 5 hari kita bertukus lumus dan hari ni kita berjaya buka Nimrod Barbershop Maluri 2.0. Untuk Nimrod Coffee dah ramai juga yang bertanya tapi kita belum ready lagi. So kat sini korang boleh experience the place untuk hair wash juga. Macam mana experience hari ni bang dekat outlet yang baru ni? Ready lah, tadi tempat mereka lah. Terbaik lah, sikit ni bang. Ready lah. So okay, siapa yang nak datang Nimrod Maluri boleh search Nimrod Maluri 2.0.